Assalamualaikum semua. Kat tempat saya ni, kat Puchong ni baru je lepas hujan lebat. So teringat satu benda untuk saya share dengan semua, especially adik-adik. Okay. Stay tune dengan sekejap. Saya tahu main bola waktu hujan ni memang syok. Okay. Padang licin, bola, feeling ni lain kan. Kita boleh slide apa semua. Alah, saya masa kecil pun buat benda yang sama. Tapi hari ni saya nak share satu benda penting. Sebab it's not about hujan. Hujan tak bahaya pun. Yang bahaya ialah kilat. Okay. Ramai orang silap faham. So bila hujan turun, dia fikir tak ada apa, hujan. Biasalah, kita enjoy main hujan. Tapi sebenarnya bila ada kilat atau bunyi guruh, itu dah cerita lain, dek. Okay. Memang akan jadi cerita lain. Sebab apa? Sebab untuk kita faham apa sebenarnya kilat ni bukan cahaya biasa. Okay. Kilat ni dia macam satu arus elektrik yang sangat kuat. Dia jauh lebih kuat lagi daripada elektrik yang dekat rumah kita. So dalam awan ribut, bila berlaku situasi macam ni, dia ada charge negatif dan charge positif. So, bila charge ni jadi terlalu kuat, dia akan cari jalan yang paling senang untuk turun ke bumi. Dan unfortunately, kalau tengah main bola tu dekat padang yang luas tu, yang rata tu, jalan yang paling senang ya melalui manusia lah. Sebab apa? Sebab pemain bola ni, bila kita main bola ni, kita main kat padang yang terbuka. So, selalunya kita lah objek yang paling tinggi dalam badan kita, ada air, ada peluh, tanah pula basah. So, semua ni, dia akan jadi satu elemen yang menyebabkan badan kita jadi konduktor elektrik. So, secara senang nak faham, kalau kilat tu cari jalan turun, dia akan cari yang paling tinggi sekali, yang sedang bergerak, itu kita lah. And satu benda penting tu semua tahu, kilat ni tak perlu pun kena atas kepala kita untuk membunuh. Tak perlu pun. Kalau kilat sambar tanah yang dekat dengan kita, arus elektrik tu dia akan merebak ke dalam tanah. Dan kalau kaki kita tengah melangkah luas masa tu, elektrik boleh masuk ikut satu kaki, lalu kawasan jantung, dan keluar ikut satu kaki lagi. Ini dipanggil step voltage. Ini pun sebenarnya, ini sebabnya sebab ada pemain yang terus rebah walaupun kilat tak kena pun badan dia. Sekarang ni, satu lagi saya nak betulkan dan salah faham ialah kalau hujan lebat tapi tak ada kilat, risiko dia lebih rendah. Betul. Hujan tak ada kilat, betul. Tapi bila langit tiba-tiba gelap, awan ni hitam, angin jadi kuat dan ada bunyi guruh, walaupun guruh tu jauh, that's a dangerous sign, tanda bahaya. Sebab kilat boleh datang dari 10 hingga 15 km. Maknanya walaupun kilat tu nampak jauh, jangan tunggu dia datang dengan dekat. So, apa yang adik-adik semua kena buat? Mudah je. Kalau nampak kilat atau dengar je guruh, immediately stop main. Dah jangan jadi hero, jangan tunggu last goal, last attack. Jangan cakap coach sikit lagi. Kalau ada coach, nyawa ni lebih penting daripada game. Atau daripada situasi yang korang main. So, apa yang korang jangan buat, jangan berdiri kat tengah padang. Jangan berlindung dekat bawah pokok, jangan pegang tiang gol, jangan duduk dekat besi, sebab semua ni boleh menarik kilat untuk datang dengan kita. So apa yang selamat kena buat, quickly masuk bangunan yang konkret, masuk dalam kereta, tutup pintu dan tingkap, and then tunggu sampai keadaan betul-betul selamat. Kalau suruh berhenti je lah. Tak payah cerita banyak. Itu kalau ada coach. Even kalau tak ada coach pun, ingat apa yang saya cakap tadi. The moment you tengok awan hitam, angin kuat, guruh, tu je. Stop terus. Hujan, ingat tau, hujan ni tak membunuh, yang membunuh tu kilat. Dan kilat ni tak beri peluang kedua. Ingat, main bola boleh esok, training kita boleh ganti, game kita boleh repeat, tapi nyawa tiada ganti. Faham betul-betul. Okay? Assalamualaikum.